keadaan Labuan Bajo kat Katamaran pukul 5.30. Kita chill sini dulu. Rugi ni ya. Hehehe. Mr. Crab. Semalam kan sunset di sebelah sana. Yang ni tak tahulah boleh nampak ke tak sunrise. Set itu salah ya, Sir. Ini tuna. BBQ corn. Eggplant pesto. Yeah. Eggplant. Yeah. Yes. What's this? Beef bacon. Ooh. Okay. This is, ni apa ya? Omelette ya? Nak omelette sir? Omelette. Hash brown. Saya nak satu omelette. Ya. Salad bar, fruit. Okay, ini first round. Kita ambil latte, si daging salai Labuan Bajo, bihun, cassava cheese, nasi goreng, grouper, sambal hijau, omelette. I don't know what Mac ambil. Beef bacon, bakwan sayur. I think this is baked mac and cheese. Yeah, that's the first one. This is I don't know, macam nice, macam oat pun ada, oat dengan pisang.
Panggai lah. Panggai dengan mushroom eh? Panggai I think is the whole thing. The category. Under dia mushroom. Under dia mushroom. Tukar lagi. Whatever. Apa yang dekat US yang banyak kan yang panas, lepas tu looks dry and gunung-gunung. Harga untuk aktiviti ada macam-macam, terbike, double bike, single kayak. Morning. Clubhouse. Diorang tengah buat clubhouse, tak siap lagi. Ni tempat chill lah, dia ada pool. One of the pool kan. Semalam ada juga. Kita masuk laut, lepas tu kita masuk pool. Yes. Pernah. Kalau di Pulau Rinca sama Pulau Komodo itu sering sekali, bukan lagi. Habis ke Komodo. Dia punya Ya, dia itu ada Acid. virus di air liurnya. Virus. Jadi Komodo kalau misalnya gigit orang itu dia lepas dulu. Misalnya dia gigit kakak, lepas dulu tidak langsung. Mungkin sekitar tunggu 1 jam dulu, tunggu bangsa. Tontonan awan. Daripada sini. Kita mah kat sana. Maksudnya air dekat aku lah. Daripada maknanya kalau aku simput ke arah katamaran, itu lagi cantik lagi. Background sini maksudnya. Matahari kat sana. Matahari kat mana tu? Sun buat ni. Ni menuju ke arah destinasi sebenarnya. Kita nak pergi Thailand, beda buat je dari Indonesia. Cantik sangat ni. Wow. Okay. Biar puas ke? Ada gambar. Ambil gambar tak? You rasa gambar kat mana cantik? Ke nak depan lagi? Boleh try depan pula. Korang semua tengok ni. Ini view dari atas hotel yang kami tinggal sekarang ni, Katamaran Resort and Hotel Komodo. Kalau kita unzoom map ni, kita boleh nampak dia punya kedudukan tu memang berada di atas gunung. Bukan gunung bukit. Dia naik sikit bukit lah. Sebab tu dia punya pemandangan, dia punya view sangat cantik.
Tapi kami memilih untuk pergi ke hotel seterusnya. Dia berdekatan je, tapi yang specialnya hotel ni berada di tengah-tengah kawasan yang paling meriah lah di Labuan Bajo. Orang makan, orang shopping, orang jalan-jalan dekat bandar kecil Labuan Bajo ni. Kat sini dia punya lokasi. Kat sini juga jalan utama, iaitu Jalan Soekarno-Hatta. Satu lagi sebab kenapa kami memilih kawasan ni, sebab tengok belakang ni banyak sangat bot. Inilah harbour, tempat mana kami akan naik bot untuk pergi ke destinasi. Itu korang kena stay tune and subscribe lah untuk tahu lokasi tu. Okey, jom. Aiskrim. Bisa. Saya suka. Bisa. Okay. Saya suka. Mango and passion fruit ice cream. Standard macam ni nak pergi town 100. Cuma dua aja. 100,000 rupiah. Ya. Ni kalau nak jalan pun petang-petang siup. Tapi nak cari makan. Sini makan apa, kedai mana best pak? Kalau paknya. Makan? Tadi sudah lewat Artomoro. Ini pinggannya. Pinggannya. Oh. Yang ni pun dia tulis mi goreng ayam Indonesia. Special agak Cumi salted egg. Sambal merah keropok. Ni nasi uduk ke tak tahulah, nasi biasa kot. Mi goreng ayam Indonesia. This is cumi salted. So fresh. Potongnya. Baru tangkap tadi. Komodo 101 by Volker Kess. That's the author. That's the publisher. Bagi tahu publisher pula. Alamak. Kau ingat ni universiti ke? Oh, Dragon Attack Story. Semua orang yang kena attack. Dreams. Oh, ni dia punya trace saya sayang. Trace dia. Ada gigi dia gila tu. Inilah Khal Drogo. Khal Drogo. Ini apa? Oh, ni yang kena makan dengan dia. Mana tadi yang pakcik kena gigit? The Crazy Man. Hari ni kita tengok kat buku je dulu. Tengok tu kalau dia makan. Tengok tu. Berjemaah. Macam okay, this is the room. Pro tips, kalau pergi mana-mana cakap ada anniversary. Special treatment. Birthday ke? Okay. A small room tapi comel.
Yes. Okay. It's the toilet. Shower. That's the mirror is so tall. It's not for me. I can only see my forehead. And the mirror is so tall. I can only see my head. It's not for Asian. Yeah. Mirror tu comel. Oh, the sink is so nice. So comel. Apa dia bagi? Dental kit. Baik gigi, bulu gigi. Ini apa? I don't know. Shower cap. Sabun. Yeah. No hair dryer. Nampak apa? Enggak. Oh. Comel lampu dia. Aircon, TV, basic lah. Okay, ni ada option dekat Labuan Bajo. Okay. Tak ada apa lah view dia. Tak nampak view tapi tingkap dia sangat comel warna hijau ni. Okay. Anniversary. Everyday anniversary. Kat sini dia orang banyak pakai daun bunga kertas. Ke bunga apa ni tu? Okay. Okay, view dia tu. Okay. That's all. Dia ada shampoo and soap. Yeah. Komodo. Ya. Ini mana? Okay. Ni snacknya. Tengok. Tu nak dinner nanti. Sajalah tengok. Lagi dinner nanti. Di. Sandwich. Curry wonton. Ini untuk Drink. Okay. Ni? Ini menu kopi untuk komodo. Oh, ini di atas. Iya, kalau yang Ini ini di di atas. lantai 2. Okay. Kalau yang ini interesting style. Kan. Mana tu? Ya, self Dobby tu memang would tarik banyak sangat mak saleh di atas ni ke apa tu? Orang yang nak stay lama sini tu sangat membantu. Ya. Ni kira apa panggil? Pekan Labuan Bajo ke? Ya. Betul. What? Buat lagu ke? Terima kasih. Belajar. Cantik dua. Komodo. Oh, tu di kitchen? Kitchen. Push mana? 30. Mana lagi dia? Oh. Tak tahu. Kau baca macam Kedai phone pun ada.
But dia hotel lah. Bukan hotel. Pakai salopas kali. Kan? Mandi lah. Tanah dia walaupun buruk, if you ada rumah ni, you decided tu tanah duduk, you boleh buat hotel. You boleh buat cafe ni, sebab demand tu ada. Jalan ni mungkin lah less sikit yang tadi tu di belakang je. Sedap. Ini Puskesmas Labuan Bajo. Hospital Labuan Bajo kot. Sekejap. Cantik. Kasih ya, Pak. Wow. So comel kek dia. Sore. Gade. Coffee. Refreshing. Espresso. Juice. Orange juice satu. Macam-macam. Macam mango. Ya. Ada lagi. Yeah. What a nice toilet too. This is matcha mango. Ni orange juice. Kau dah berlengas jalan jauh. Sedap matcha mango ni. Matcha taste. Ada little bit of mango ujung-ujung dia. A sweetness of mango. I think I'm dinner.